Ramai orang fikir nak bina aset kena ada duit banyak dulu. Tapi sebenarnya boleh mula walaupun modal kecil. Aset bukan semestinya rumah berjuta atau bisnes besar. Aset tu apa-apa yang buat nilai kita bertambah, bukan susut. Contohnya, daripada simpan duit dalam bank yang makin susut nilai sebab inflasi, alih sikit setiap bulan ke aset yang kekal nilai, macam emas. Dengan RM100 pun dah boleh mula beli emas melalui akaun Gap Public Gold. Lama-lama cukup 1 gram, 5 gram, 10 gram, itu semua aset milik kita. Pakar kewangan pun selalu pesan tak kisah berapa kecil, mula dulu. Yang penting konsisten sebab aset dibina perlahan, bukan sekaligus. Ingat, orang kaya bukan tunggu ada banyak baru simpan, mereka simpan sampai jadi banyak. Bagi yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio atau isi beg biru, saya bantu sebaiknya. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.